helmet intercom daripada Blaze GT1. Aku dapat untuk produk testing lah. Lepas tu katanya boleh pasang dekat semua jenis helmet. Kat full face boleh, motocross punya helmet, open face semua boleh lah. Yang aku dapat ni dia siap bagi sekarang soft dengan hard punya mic lah. Untuk harga dia lebih kurang dalam 100 lebih untuk 2 pack combo. So aku dapat 2. So aku nak try hari ni. Lepas tu dia siap bagi sekali dengan strap, dengan attachment. Walaupun bukan saing-saing macam Kardok tu. Okay kan macam tu? KYT TT course. Dia senang je tapi aku sebab tak pernah buat, so aku agak complicated sikit lah. Aku sebenarnya sayang tau nak pakai double static kat helmet, tapi for safety purpose aku terpaksa lah. Macam kau nampak kat aku pun dah pasang intercom dia dekat helmet KYT aku ni. Tak susah, senang je. Korang kena buka-buka, selit-selit, tutup balik. Settle. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengar. Kena kuat sikit. Ini adalah pertama kali aku pakai intercom dekat helmet aku. Sebab aku bukanlah tak minat beli intercom ni. Macam ramai je orang macam aku. Macam Yui beli lah apa ni, Kardo kan. Tapi aku nak beli, aku fikir macam aku jarang ride ramai-ramai. Sebab orang pakai intercom ni basically kau nak borak-borak masa ride kan. Tu aku jarang sangat nak ride. Aku rasa intercom ni bukan keperluan aku lah. Tu aku macam tak boleh beli. Bismillah. For the first time aku pasang intercom dekat aku punya helmet yang aku tak pernah terfikir bahawa aku akan pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Tepi sikit bang. Terlalu bang. Tepi sikit. Oh. Alright. Wah, dah empty. Berkabus lah. Alright. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, You Senpai. So hari ni aku nak menurun. Misi aku entahlah untuk turun daripada Genting Highland. Wow, apa tu? Oh, laju yang beradu ni. You dengar suara air ke? Clear? Wah, okay. Aku dengar suara aku dengan jelas sekali. Cumanya aku tak apa clear dengar suara dia. Dia macam, aku rasa speaker aku dah dekat, betul-betul dekat telinga aku dah. Cumanya mic, bila aku pakai open face tu, dia punya mic tu, mic wife aku tu lah, dia macam jauh dengan mulut. Sebab tu dia tak dengar, aku tak dengar sangat apa dia kata. Berkabut, sejuk je. Aku tarik kelas je. Ini clutch plate aku ni memang lama-lama haus eh. Hello. Assalamualaikum. Itu dengar. Itu better. Dia tak kuat tapi dia better. Dia macam tak jauh. Tu you dapatkan lah. Try you jerit. Sekali jerit. Untuk first impression, bila cruising, bukanlah cruising speed, bila speed 30-40, aku still boleh dengar suara wife aku kat belakang ni dengan jelas lah. So bila exhaust kau, okay, dah high RPM kan. Dah 55. Bunyi exhaust lagi kuat tau daripada bunyi speaker ni. Aku pun dapat rasakan mic wife aku tu dia pick up bunyi angin. Sebab dengan bunyi exhaust lagi kan. Ni pop-pop biasa dak lepak ni. Dak ambil gambar dekat apa? Petra ni. Ramai dak lepak sini, pacak sini kan. Masak Maggi, sama-sama dah masak Maggi, pacak kursi, pacak meja sini buat Maggi kan. Sampailah kena viral dengan management Genting. So dia tak bagi pacak. Sebab dulu aku tengok di Twitter, ada orang siap bawa kemah bai. Siap bawa kemah kat sini nak camping. Kau ingat tempat camping apa? Tempat pelancongan. Nampak tu, dilarang berkelah. Terus dilarang berkelah. Sebab dia tahu ramai sangat orang berkelah kat tepi tu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Masa untuk kita menurun bukit dan menghabiskan brake pad. Nampak? Memang tarik clutch, tekan brake. Memang tarik clutch, tekan brake. Itu je nak turun bukit kan. Waktu aku komplain helmet tu longgar. So dengan kata lain, bahasa mudah dia kan, helmet baru lah. Nak helmet baru. Gelak pula dia. Aduh, tu lah seronok kan, seronok. Aku first time aku rasa seronok bila dapat bawa motor ni. Kau dapat communicate dengan orang belakang kan. Sebab orang kata beli lah intercom kan. Tapi intercom memang mahal lah. Sebab apa tau? Sebab intercom ni kalau bahasa mudah kan, kalau intercom misal ingat Kardo. Itu je, Kardo. Tapi sekarang untuk tahun 2025 aku tengok banyak dah market intercom untuk pemotoran yang masuk Malaysia. Turun bukit guys, turun bukit, slow and steady.
Sebab aku bawa pilihan. Berkabut weh. Seronok. Walaupun ada basah-basah sikit, tapi aku rasa lah basah-basah ni daripada kabut-kabut ni, dia bukannya hujan. Bila buka visor ni rasa lagi clear. Aku harap mic korang dengar dengan jelas lah. Aku takut kalau aku buka visor ni, suara aku memang dah kedap lah. Dia diselubungi dengan bunyi angin dan juga bunyi exhaust. Aku harap tak ada beberapa motor yang tengah turun, tengah racer apa kan. Kau tak aku rasa pressure dia. Sebab aku pun nak kena buat laju kan. Yuhuu. Ni tokong ni perlu lagi aku nak pergi sebenarnya. Bukan nak pergi untuk apa, nak pergi untuk fly drone. Tapi tak berkesempatan pun nak fly. Bukan nak fly, nak menyinggah pun belum berkesempatan lagi. Kabut cantik tu. Aku tak tahu yang di filter aku ni pick up ke tak ni. Dah macam kena buka ni filter je aku rasa ni. Allah. Jangan bagi pressure sangat kat depan ni. Sakit tangan ni, tolak handle. Cuba tahan dekat minyak kaki tu waktu turun ni. Faham je sebab dah turun bukit kan. Of course lah, inertia belakang, momentum belakang akan tolak depan. Kiri kanan menyondong. Boleh macam seram pula aku tengok. Member jalan naik genting, jalan turun genting, so tak perasan lah benda tu. Selalu pun kalau aku naik genting pun kan, aku akan naik kereta lah. Untuk naik motor, ini adalah kali kedua. Kali pertama aku bawa motor dengan gentleman aku, dengan squad RPS. Itu first time lah naik sampai atas. Tapi aku lebih fokus pada pengundur, aku tak tengok sekeliling. So hari ni dengan santai dapatlah tengok sikit apa kiri kanan ni kan. Gunakan gear rendah dan bawa dengan cermat dan selamat. Kalau turun genting, confirm akan bawa brake pad. Sebab ya kereta, bas, lori kan, semua guna brake memang tahap maksimum. Wah, dapat kat guna gear 4. Shaking. Ada. Seronok pula. Padahal turun bukit je pun. Oi, lapar weh. Nak pukul 3 dah ni. Dekat genting bawah ni tak ada kedai nasi ke bawah ni? Nak tengok ke tak nak? Boleh tengok? Alright, kita pergi tengok dulu. Sebab helmet tu lah, dia tak kedap. Dia dengan bunyi angin, betul tak? Oh, dengan bunyi exhaust. Aduh, dengan bunyi exhaust lah pula. Exhaust kuat sangat. So kat sini lah datang perbezaan antara communication Aircom pula, communication intercom daripada Cardo dan juga brand-brand lain lah. Brand-brand murah-murah daripada Cardo ni kan. Cardo macam kau tahu lah, memang dia punya kualiti tu memang padu lah. Sebab aku tengok motovlog orang yang pakai Cardo kan, macam Hazmi kan, dia borak ramai-ramai, still dia punya mic tu capture juga speaker yang ada kat helmet tu. Tapi of course lah, harga Cardo dengan intercom murah ni jauh gak gap dia. Macam Cardo satu dalam 800-900 untuk satu je. So untuk sekali dengan pair ada pilihan kan, dapat dua dalam 1,200, 1,000 lebih lah. Tadi masa turun tadi kan laju baby kan, dia dengar tak suara borak-borak? Tak dengar sangat? Tak dengar sangat ke ataupun dengar tapi still tak faham ataupun tak dengar langsung? Ada ke? Tadi tu masa turun dengar slow-slow. So maknanya dia punya speaker tu memang, even aku dah max out dia punya volume, but still speaker dia slow. Even aku punya speaker yang aku pakai ni pun KYT full face, aku dengar suara wife aku pun macam dengar tak dengar, macam sayu-sayu, macam jauh lah. Tapi aku faham dia sebab open face kan, dia punya mic dia external dekat luar tu, so agak susah sikit lah. Macam kalau full face ni aku just attach dekat bahagian mic depan ni kan, dekat chin mount aku ni. So dia mic tu lebih pick up dengan jelas lah. Sebab kalau letak mic tu dekat betul-betul bahagian mulut,
Gabi. Mesti dengar suara aku maknanya okey lah. Maknanya 80 cruising tu still boleh dengar suara aku. Cuma suara aku nak dengar suara dia tu macam payah sikit lah. Jesus, tempat budak dah lepak ni. Kita tengok apa ada. Mana? Miau, miau. Allah. Alright guys. Okay guys, aku nak pergi makan dulu. Aku rasa sampai sini video aku ni. Aku harap korang enjoy. Kalau korang enjoy, macam kau tekan like, share dan juga subscribe channel aku sampai benda siap. Jom kita makan dulu. Ciao.